Okey, sekarang ni kita dekat R&R Gurun. Matahari dah keluar. Aku nak pergi tampal stiker. Jom. Let's go. Kita tampal stiker. Nak tampal kat mana? Awas sikit. Ni kosong, ni kosong. Muat. Satu lagi. Selit. Ngam. 2 stiker kita tampal. Semua mata dah rabak, tak tidur lagi. Jom. Okey semua Okey, mata rabak kan? Okey semua mata. Langgar. Mata rabak lagi. Mata rabak. Bukan dekat-dekat ni lah. Janganlah. Dah jauh ni. Berani buka sudut mata lah. Dah jauh ni. Sikit lagi. Sikit lagi. 6 jam lagi Gerabi. Boleh lah. Nak makan apa ni? Calon lah. Calon. Apa? Calon. Saya calon. Boleh. Okey. Sekejap lagi kita lagi makan. Kita jalan lagi. Matahari dah keluar, Mat. Tu Krabi. Baru sampai Pagoh. 3 biji. 1, 2, 3. Ini apa hal baru sampai Pagoh. Tak payah. Apa hal? Baru sampai Pagoh. Kamu lah nampak aku tengok. Apa sah boleh 1/4. 1/4 naik aku tengok minyak. Oh, ada lagi. Boleh lagi ah? Boleh lagi dah? Boleh jalan lagi Jom. Sir. Dia takut segugut. Gan, Tanjung Malim. Saya licin. Lambat tuan Lincin. Saya ada gincin ke apa yang ada gincin tuan? Tangan ada gincin ke tak ya? Tanjung Malim. Wish, rapat Mat. Tengok pada location kita ada lagi 2 jam. Nak tengok matahari dekat mana? Aku nak cakap lah tengok matahari kat mana. Tapi kita kena teruskan juga. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai Krabi. Setelah gedebak-gedebuk macam-macam jadi hal tadi. Perjalanan 1 hari. Padahal benda tu boleh dicepatkan tapi dilambatkan. Sekarang ni kita tengah settlekan untuk tempat tinggal kita. Kita tanya dia orang perjalanan macam mana tadi. Jom. 1. Ni orang tour. Ini atuk-atuk. Okey tak perjalanan? Okey lah tu. Kau tanya tu. Ni pun orang tour. Dia orang tour tak sedar ni. Sekarang kita kat Krabi. Kita kena okey tak okey. perjalanan okey. Kereta yang tak okey. Kereta jahanam. Naik lebih. Lagi? Perjalanan okey? Okey. Okey. Semua okey? Lendut. Perjalanan macam mana? Lendut sangat. Ni apa Seorang kepala tahu jalan main kepala tahu sesat semua kan? Ni steady. Okey, tak apalah. Yang penting kita dah sampai. Kita nak lihat perjalanan 2 hari, bukan 25 jam.